Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Universiti Watan kita. Selamat datang ke Forum Bual Bicara Pendidikan abad ke-21. Saya Muhammad Isnurizal Muhammad Saidi selaku moderator pertama anda pada hari ini. Di era ledakan maklumat kini, sistem pendidikan kita mendepani cabaran besar untuk mentransformasikan modal insan. Hari ini kita akan mengupas satu pendekatan global yang dibawa dalam naratif baru Universiti Kebangsaan Malaysia iaitu Somerset Thinking Skill ataupun STS. Salam sejahtera dan selamat datang semua. Saya Nurul Aini Muhammad Hazin, rakan moderator anda. Benar sekali kata rakan saya tadi, fokus utama kita hari ini adalah berpasakkan satu frasa keramat iaitu melahirkan pelajar yang berfikir bukan sekadar menghafal. Untuk mengupas topik ini dengan menyeluruh dalam tempoh 10 minit ini, kita bertuah kerana ditemani oleh 3 orang ahli panel yang cukup berwibawa. Selamat datang diucapkan kepada ahli panel 1 Muhammad Nazmi Muhammad Zikri, Ahli panel 2 Muhammad Luqman Muhammad Zahid dan ahli panel 3 Said Ahmad Nabil Said Mustafa. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam sejahtera. Baiklah, tanpa kita membuang masa, kita akan mulakan pusingan pertama kita. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita perlu faham apa itu akar umbi corak pedagogi ini. Saya akan mengajukan soalan pertama ini kepada ahli panel 1. Bolehkah anda jelaskan sejarah penubuhan, latar belakang serta apakah itu asas kemahiran yang membentuk STS ini? Silakan. Okey, terima kasih saudara dan saudari moderator. Berbicara tentang latar belakang Somerset Thinking Skills STS sebenarnya merupakan satu pendekatan pedagogi yang sistematik. Ia direka bentuk secara terancang dan sedar supaya kemahiran berfikir yang dipelajari boleh diaplikasikan merentasi pelbagai situasi pembelajaran pelajar. Dari sudut sejarah, STS mula dibangunkan pada tahun 1988 di Somerset County, United Kingdom. Pendekatan ini diasaskan oleh Nigel Black bersama rakan-rakannya. Mengapa ia diwujudkan? Ia merupakan respons langsung kepada keperluan pendidikan model untuk menuntut anjakan drastik daripada budaya hafalan semata-mata kepada penguasaan kemahiran berfikir yang dinamik. Pendekatan ini berpandukan sepenuhnya kepada teori pemprosesan maklumat dan pembelajaran kognitif. Menarik sekali, maknanya ia sudah mempunyai asas teori yang kukuh sejak tahun 1988 lagi. Bagaimana pula dengan asas kemahiran STS itu sendiri, panel 1? Okey, baik. Ya, dalam rajah kerangka STS, terdapat 4 tunjang utama yang menjadi asas kemahiran STS. Pertama, pemikiran kritis. Kedua, penakkulan secara logik. Ketiga, analisis maklumat. Dan yang keempat ialah penyelesaian masalah. Keempat-empat tunjang inilah yang melatih murid agar mempunyai fokus kognitif yang tinggi seperti fokus, keupayaan, merangka strategi dan membuat refleksi. Pendek kata, STS memegang prinsip bahawa kemahiran berfikir bukannya bakat semula jadi semata-mata, tetapi ia boleh dipelajari, diamalkan dan dipertingkatkan melalui latihan yang berulang serta bimbingan yang betul. Baik, terima kasih panel 1. Satu penjelasan yang sangat tuntas daripada ahli panel 1 sebentar tadi. Jelas bahawa asasnya sudah kukuh. Maka seterusnya mari kita lihat fungsi dan juga impak kepada bilik darjah. Maka saya serahkan kepada moderator 2 untuk mengutarakan persoalan yang seterusnya. Dipersilakan. Terima kasih. Seterusnya saya ingin beralih kepada ahli panel 2. Berdasarkan kerangka STS, apakah sebenarnya kepentingan utama penerapan elemen-elemen ini dalam pendidikan kita dan bagaimanakah ia memberikan impak yang nyata terhadap proses pengajaran dan pemudahcaraan di sekolah? Baik, soalan yang sangat baik. Terima kasih moderator 2. Jika kita merujuk kepada dimensi kepentingan STS dalam pendidikan, terdapat 4 nilai impak utama yang akan diperoleh oleh pelajar. Yang pertama, pemikiran kritis. Pelajar dididik untuk menilai sesuatu maklumat secara teliti sebelum membuat keputusan rasional. Kedua, pemikiran kritis. Pelajar mampu menjana idea-idea baru daripada pelbagai sudut pandangan dan perspektif yang unik. Ketiga, penyelesaian masalah. Membantu mereka menganalisis isu-isu kompleks dan mencari jalan keluar secara sistematik serta berkesan. Keempat, keyakinan dan komunikasi. Melahirkan pelajar yang berani, menyuarakan pendapat, cekap memberi hujah dan berinteraksi dengan cemerlang. Apabila kepentingan ini diterjemahkan ke dalam impak terhadap PTPC, kita akan melihat satu rantaian transformasi yang sihat.
Modul ini mengubah corak tradisional kepada pembelajaran berpusatkan murid di mana guru bertindak sebagai facilitator, iaitu perancang, pengawal, pembimbing, pendorong dan penilai. Hasilnya, pelajar berfikir secara aktif, mampu melakukan penyelesaian masalah dan aplikasi yang akhirnya membawa kepada pencapaian hebat iaitu kemahiran berfikir aras tinggi serta pembelajaran sepanjang hayat. Wah, sangat luar biasa ya. Maksudnya landscape PDPC ini sudah berubah secara menyeluruh. Jadi adakah ini bermakna 3 objektif utama dalam senarai semak impak PDPC itu sendiri akan tercapai secara langsung? Bagaimana itu panel 2? Betul, tepat sekali. Pengaplikasian impak ini secara konsisten akan memastikan 3 perkara utama. Kita berjaya mengurangkan budaya hafalan, menggalakkan kolaborasi dan interaksi sesama pelajar, dan yang paling penting, meningkatkan motivasi serta penglibatan aktif pelajar di dalam kelas. Satu ulasan yang sangat membuka minda. Teori sudah faham, kepentingan dan impak juga sudah jelas. Kini persoalan besar bagi para pendidik ialah bagaimana mahu mengaplikasikannya di dalam bilik darjah. Untuk itu, saya mempersilakan ahli panel 3 untuk berkongsi strategi pelaksanaan serta contoh aplikasi konkret merentasi subjek. Silakan. Terima kasih atas soalan yang sangat praktikal itu. Di dalam bilik darjah itu sendiri, guru mempunyai 3 strategi pelaksanaan STS yang utama yang boleh diguna pakai serta-merta. Strategi pertama ialah K-BAT questioning, iaitu penyoalan aras tinggi, iaitu menggunakan soalan-soalan provokatif aras tinggi bagi merangsang pemikiran mendalam pelajar. Strategi kedua ialah collaborative learning, iaitu pembelajaran berasaskan kolaboratif, iaitu melalui aktiviti perbincangan, dialog dan komunikasi bagi membina pemahaman bersama. Dan strategi yang ketiga ialah problem-based learning, iaitu pembelajaran berasaskan masalah dengan membawa situasi dunia sebenar yang mencabar untuk dianalisis dan diselesaikan oleh pelajar itu sendiri. Baik, boleh panel 3 kongsikan apakah cara ataupun contoh khusus bagaimana strategi-strategi hebat ini boleh diadaptasikan ke dalam mata pelajaran secara spesifik di sekolah? Silakan. Ya, sudah tentu. Berdasarkan contoh aplikasi dalam subjek, kita boleh lihat sendiri pendekatan ini merentas kurikulum. Sebagai contohnya antaranya ialah dalam subjek matematik. Guru boleh menggunakan teknik think pair share semasa mengajar topik algebra untuk menggalakkan analisis bersama, ataupun dalam bahasa Melayu, kemahiran berfikir diasah melalui analisis karya dan kupasan isu semasa melalui penghujahan yang kritis. Melalui aplikasi praktikal ini, terbuktilah bahawa STS itu sendiri adalah instrumen yang sangat fleksibel dan sangat realistik untuk melahirkan usahawan minda berimpak tinggi. Sangat komprehensif. Aplikasi merentas subjek ini membuktikan STS bukan sekadar teori di atas kertas. Kita sudah menghampiri penghujung slot 10 minit kita. Sebagai rumusan penutup, saya minta setiap ahli panel memberikan satu closing statement ringkas berteraskan hasrat melahirkan pelajar yang berfikir, merefleksi, berinovasi dan berkolaboratif. Kita mulakan dengan ahli panel 1. Silakan. Okey, baik. Pendidikan masa hadapan menuntut kita meningkatkan zon selesa menghafal. Mari kita pastikan setiap anak didik kita didedahkan dengan asas pemikiran yang sistematik, menerusi STS agar mereka mampu berfikir secara mandiri. Benar. Impak PDPC yang berkesan akan melahirkan generasi yang sentiasa merefleksi tindakan mereka dan sentiasa berkolaborasi demi kebaikan komuniti. Perubahan bermula di bilik darjah kita. Dan akhir sekali, tugasan kita adalah membumikan strategi ini agar pelajar kita terus berinovasi dalam menyelesaikan masalah dunia sebenar sama ada dalam sains, matematik maupun dalam sastra. Baik, terima kasih diucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita. Secara rumusannya, penubuhan Somerset Thinking Skills ini telah bermula sejak tahun 1988 lagi yang kini diangkat dalam acuan tempatan menerusi komitmen Universiti Kebangsaan Malaysia. Telah membuktikan tekad kita untuk mentransformasikan pelajar menjadi individu yang mampu berfikir secara kritis dan juga kreatif. Ingatlah, kemahiran berfikir bukannya destinasi, sebaliknya ia merupakan satu perjalanan sepanjang hayat. Sokonglah transformasi pendidikan ini. Sekian sahaja forum bual bicara kita untuk kali ini. Terima kasih kepada semua penonton. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya buka sesi soal jawab kepada umum. Dipersilakan